Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Terima kasih. Seperti biasa, terima kasih. Salam dari Reform. Terima kasih #RR. Terima kasih juga yang terus menonton kita pada malam ini. Terima kasih. Tidak terkira kepada tuan-tuan dan puan-puan. Thank you Speedy Gonzales LTL. Terima kasih. Dan juga kepada rakan-rakan lain yang sekarang ini sudah masuk dalam live kita. Terima kasih. Berebut-rebut nombor 1, nombor 2. Thank you LTL, NTL, ST Gazem, Azrili, Ahmad Zaki Vision. Baru bangun tak, baru balik. Suara saya tekak, saya sakit sikit. Salam LTL. This is Ampang, Speedy Gonzales. Alright. Kuala Terengganu, Ahmad Yani. Thank you orang Terengganu. RR, terima kasih. Harish, salam Iswardi yang murni hijau. Okay, thank you. Waalaikumsalam everyone. Kan bako. Prinsip tetap prinsip, Mat. DP, thank you. Tanjung Manis, LTL, terima kasih. Sarike, orang Sarike, terima kasih. PJS4, terima kasih Ahmad. Ahmad Zaki, Ramanan tiba. Suara okey, terima kasih. CH Nur Azmi, Krishna Murti, terima kasih juga. Lambat Is malam ni, balik live tadi, balik meeting tadi. Is tak sihat ke? Ya, suara saya ni pun okey sikit, saya dah makan ubat tadi kan. Kalau tak, saya plannya tak nak live malam ni, tapi kita kena juga live malam ni tuan-tuan. Terengganu hadir, terima kasih orang Terengganu. Batu Pahat. Okey, dari mana ni? Daripada mana ni? The good is always bloom. Sihat. Boleh lah kata sihat sangat tu, tidaklah juga kan. Saya dah recover sikit. Everyone can bako. Kata komen sikit pasal penipuan dokumen 7 pemain. Yang itu saya tak nak komen tuan-tuan. Yang tu apa yang tuan-tuan fikir tu betul lah tu. Saya tak nak komen bab tu lah. Okay. Apa yang tuan-tuan fikir tu betul lah. Hadir from Kota Tinggi. Ya. Assalamualaikum. Saya boleh menang Hulu Gombak Is. #RR. Oh, saya tak faham. So frustrating to see PMX Ramadhani behaving like BN, Joseph Loy. Well, human change. Tapi yang penting adalah kita jangan berubah. Anak Ramli dan menantu. Ramadan dengan Kicap Tamin memang serupa. Ya. Bukit Merah hadir. Semoga cepat sembuh Is. Raya dah dekat Is. InsyaAllah. Terima kasih. Apa khabar Mak Is? Begitulah. Semua-semua sikit kan. Kalau saya semua, saya akan pakai mask untuk keluar tau. Waalaikumsalam Kamidah. Terima kasih. Selamat berpuasa. Rahsia umum betul. Kena live Is bantai Ramadan. Saya tak faham. Minum air ketum Is semua pulih. Tak payahlah borong. Saya ada ubat. Ramadan kaki kipas. Is nak kena kasih PMX pengkhianat time machine. Tak payah, dia tahu. Komen pasal Tamim dia hari apply masuk PKR. Dia kata dia bukan nak masuk PKR, dia kata dia menganjing je. Kan dia menganjing PKR yang terlebih-lebih. Murba dari KL, salam Murba Zaki, thank you. Is cuba change hairstyle kepada mohawk. Saya pernah dulu mohawk Eric Cantona, tapi kita dah tua ni nak mohawk bendanya. Buang terbiat mampus. Ambil ubat Clarence. Ya, betul. Cepat sembuh, terima kasih. Sebut pasal rambut ni kan, Eric Cantona kan. Ada yang mesej saya, dia kata. Ni saya siapa yang nak ambil, saya ambil potong part ni lah, saya cerita kan. Ada yang mesej, dia kata, Is, boleh tak engkau kemas sikit Is, dia kata kan. Dulu aku tak suka dengan live kau, tapi apa yang kau sebut tu banyak poin-poin yang bagus dengan fakta dan sebagainya. Tapi aku pernah tunjuk dekat orang live kau, dia orang kata alah rupa pun selekeh, dia kata. Macam mana kita nak dengar hujah dia? Dia kata macam tu. Dia macam inilah tuan-tuan. Sebenarnya ada tujuan kenapa saya buat rupa saya ni selekeh. Kalau tuan-tuan perasan lah, saya ni tak pernah kemas, melainkan mungkin daripada 100 live saya, 1 lah saya kemas. Mungkin kerana ada occasion ke, mungkin kerana ada sesuatu. Tapi most of the time saya akan selekeh je. Tuan-tuan tahu tak kenapa sebenarnya? Saya pernah cerita benda ni dahulu, tapi saya cerita lagi lah. Mungkin ada pendengar baru yang tak tahu kan.
Hakikatnya adalah saya nak tuan-tuan dan puan-puan dengar hujah saya, bukan tengok rupa saya. Sebab kalau orang melihat kepada rupa kemudian menolak hujah dia, maka orang tu tak layak untuk mendengar hujah saya. Kan? Orang yang hanya melihat rupa kemudian nak terima hujah, maka orang itu akan mudah kena scam. So kalau orang yang tengok saya kemudian dia kena tengok beyond saya. Maksudnya dia kena tengok beyond rupa saya. Dia kena tengok beyond keselekihan saya. Dia kena tengok beyond rambut saya yang kusut masai ni kan. Dia kena tengok beyond itu. Dan dia melihat hujah, maka siapa yang tengok beyond itu, maka dia adalah orang yang benar-benar mencari kebenaran. Itu point saya yang saya nak bawa. Kan? If you want to look beyond apa yang fizikal yang orang itu ada, maka tuan-tuan dan puan-puan layak untuk mendapat atau mendengar hujah tersebut. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu hanya mendengar, melihat daripada segi fizikal kemudian menolak kerana fizikal, maka orang itu tidak layak untuk mendapat apa fakta, data, ilmu yang hendak disampaikan oleh orang tersebut. Apalah salahnya Is kau nak kemaskan diri kau, betul? Tak salah pun. Tetapi bagi saya, kalau itulah kriteria untuk anda menerima hujah seseorang, anda kriteria untuk mendengar fakta seseorang, maka tempat anda bukan di sini. Tempat anda di sini. Tempat anda adalah di kalangan skamer-skamer, di kalangan mereka-mereka yang mudah nak menipu. Di kalangan skamer-skamer yang mudah untuk tunjuk ada kereta mewah, tunjuk ada baju kot mewah, tunjuk ada jet. Lepas tu kata joinlah kami, nescaya anda menjadi kaya. Itulah tempat anda. But if you willing to look beyond the physical dan mendengar hujah dan mendengar perkataan apa yang saya cuba sampaikan atau rakan-rakan kita lain sampaikan, maka anda adalah seseorang yang memang nak mendengar hujah. So salah ke kalau orang lain nak smart sebagainya? Tak salah. Saya tak kata salah pun. Cuma saya kata untuk application ni untuk diri saya. Kalau ada orang lain dia smart, dia kacak, dia kemas dan dia berhujah dengan baik, that's good and dandy. Tetapi jangan kita jadikan fizikal, kekemasan dan kenyamanan mata kita semata-mata untuk melihat hujah dia. Di situ kesilapan. Di situ nanti kita akan jadi bangsa yang akan mudah kena scam dengan orang. Di situ bila dipakaikan pakaian agama, pakai jubah, pakai serban, confirm betul. Takkanlah lebay nak menipu. Di situ yang P. Ramlee maksudkan tu. Takkanlah lebay nak menipu. Faham maksud dia? Kerana kita hanya melihat, kita tak melihat beyond daripada pakaian, kita tak melihat beyond daripada perwatakan dia, kita tak mendengar hujah dia, sebaliknya kita melihat perwatakan, therefore terus kita buat kesimpulan. Terus kita buat kesimpulan. Di situ akan datang kegagalan kita nanti sebagai umat manusia, umat Islam yang mampu untuk berhujah dengan hujahan yang baik. Kan? Sebab itu kalau banyak benda, terutama sekarang ini banyak racial tension. Cikgu Chandran punya kereta kena bakar. Lepas tu Tamrin tu siapa nama dia pergi pijak simbol suci orang Hindu. Lepas tu ada yang Zamri Vinod kena maki dan sebagainya. Dia UMNO pergi maki orang bukan Islam, contohnya Akmal Saleh lah, Akmal Saleh pergi maki. Kemudian DAP kata macam ni tak boleh dan sebagainya. So bagi saya benda itu akan dapat diselesaikan bukan dengan melihat kepada rasional semata-mata. Kalau kita melihat rasional, perkara ni takkan berlaku, tuan-tuan. It's rational. Menghina agama lain. Okey, untuk orang Islam lah. Saya tak bercakap bagi pihak orang bukan Islam. Sebab nanti orang-orang terutama yang ekstremis dia akan kata, dia hina agama Islam is. Betul. Ada di antara mereka yang hina agama Islam. Tetapi dalam masa yang sama, bukan position kita, bukan diajarkan kepada kita untuk hina agama dia. Allah sebut dalam Al-Quran. Al-Quran sebut, janganlah kamu menghina sembahan mereka. Kerana mungkin mereka menghina sembahan kamu kerana mereka tidak mengetahui. Ini surah ayat Quran. So pendekatan kita sepatutnya kalau benar-benar orang itu faham agama, faham Islam, mengetahui bahawa kedudukan agama Islam itu sendiri dengan hujah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan cara berhikmah dan berdebatlah kepada mereka dengan cara yang lebih baik. Tetapi kalau kita tak faham perkara tersebut, dia buat kita kena buat, dia buat kita kena buat. Di situ nanti akhirnya kita gagal membawa Islam yang sebenar. Bila kita gagal membawa Islam yang sebenar, kita salahkan orang lain. Kita kata orang lain salah. Sebenarnya, hakikatnya, kita sepatutnya menjadi agama, penganut agama yang lebih
Baik kerana kita memahami nas-nas agama. Sebaliknya kerana banyak sangat orang kita ni dia bercakap di atas semangat semata-mata, sentimen semata-mata, bukan hujah, bukan agama. Sebab itu saya selalu kata Islam tak ajar. Dia bukan hujah. Dia sentimen. Dia budaya. Sentimen. Dia bukan ajaran Islam tapi dia sentimen. Tapi Nabi Ibrahim ada buat macam tu. Dia Nabi, engkau bukan. Dia Nabi, engkau bukan. Dan dia ada kaedah pada zaman Nabi Muhammad ni. Dia ada kaedah dia. Dia ada cara dia. Semangat itu bagus. Bukan kata semangat itu tak bagus. Tapi semangat itu hendaklah disertakan dengan kaedah-kaedah yang betul. Kan? Tapi dia telah pergi membakar kereta Cikgu Chandran, pergi memukul Zamri Vinod dan sebagainya. Tangkaplah. Tak ada siapa pun menghalang untuk nak tangkap. Dia pijak Quran, tangkaplah. Hukumlah. Tidak ada siapa yang mengatakan, janganlah tangkap mereka. Tapi tak ada tindakan pun ambil kepada mereka. Siapa? Macam mana kau tahu tak ada? Macam mana kau tahu tak ada? Lambat ke cepat, yang penting dia masuk penjara. Yang penting dia bicarakan, lepas tu dia akan masuk penjara kalau dia betul bersalah. Lambat atau cepat itu tak penting. Tetapi dalam masa yang sama, kenapa kita mengatakan, oh, dia orang tu tak betul. Kan, ajaran dia tak betul. Mereka tidak betul. Tetapi kita, kalau betul lah kita kata hujahan tersebut, habis tindakan kita tu betul ke? Itu soalan. Jadi, emosi-emosi sebegini sebenarnya bukanlah sesuatu emosi yang wajar untuk kita berlaku dalam negara ini. Dia nampak macam mudah lah, macam best lah. Oh, kita hendaklah menghapuskan ini, menghapuskan itu. Bukan kerja kita. Sebab itu dalam Islam, tuan-tuan, saya nak bagi tahulah. Saya nak terangkan, nak bagi tahulah kepada ekstremis-ekstremis ini, terutama orang Islam. Sebab saya tak boleh bercakap bagi pihak orang bukan Islam. Saya bercakap bagi pihak orang Islam. Hukuman kepada apa sahaja tindakan itu adalah milik kerajaan, bukan milik individu. Saya ulang. Hukuman kepada apa sahaja tindakan itu milik kerajaan. Itu hak kerajaan, bukan hak individu. Contoh, hudud. Bolehkah individu melaksanakan hudud? Tak boleh. Hudud itu mestilah dilaksanakan oleh kerajaan, bukan oleh individu. Walaupun individu itu melihat, oh, ada zina sedang berlaku, lalu dia mengambil keputusan untuk melaksanakan hukuman tersebut di atas tangan dia sendiri. Tidak boleh. Kerana hudud itu adalah milik kerajaan yang memerintah, bukan milik individu. So kalau kita faham konteks ini yang diajarkan oleh Nabi SAW dan juga Allah SWT kepada kita, kita juga faham konteks bahawa apa saja tindakan, apa saja keputusan, apa saja keburukan, apa saja kerosakan itu, kita hendaklah laporkan. Sebagai individu, kita hendaklah laporkan. Kalau dia buat di depan mata kita, hendaklah halang kalau kita boleh halang. Kalau kita tak boleh halang, kita buat laporan polis kerana dia takut mungkin kalau dipukul kita dan sebagainya kan. Tapi bukan atas tindakan individu itu untuk menghalang. Bukan kita sebagai individu itu kena buat. Dan kalau kita buat sebagaimana menginjak simbol suci agama lain, maka hukum kepada orang yang berbuat demikian adalah haram berdasarkan dalil Al-Quran tadi. Kerana hukum halal haram itu kepada orang Islam, bukan kepada orang bukan Islam. Orang bukan Islam tidak ada hukum halal haram itu. Bukan kata makna mereka boleh buat sesuka hati, tetapi hukum halal haram itu jatuhnya kepada orang Islam. Yang bukan Islam, memang dia bukan Islam lah, dia tidak tertakluk kepada hukum. Bila kita mengucap dua kalimah syahadah, kita tertakluk kepada undang-undang dan hukum. Kan? Janganlah kamu menghina sembahan mereka, kerana mungkin mereka akan menghina sembahan kamu dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Dan kebanyakan kita kata kita kena buat juga. Yang lebih Islamnya kamu, yang sepatutnya berilmu adalah kamu. Tapi tindakan kamu itu seolah-olah sebagaimana orang yang tidak berilmu. Dan memang tidak berilmu maknanya menunjukkan kamu tidak tahu. Jadi maksudnya kita tak payah buat apa-apa ke? Siapa kata? Banyak benda kita boleh buat. Kita boleh buat laporan polis, kita boleh buat desakan, kita boleh buat kritikan kepada kerajaan kalau tidak mengambil tindakan. Itu tidak ada masalah, kritiklah kerajaan. Tapi jangan ambil tindakan atas individu. Bukan saja benda itu haram di sisi Islam, tetapi dia juga merosakkan imej Islam itu sendiri. Oh, imej Islam kau nak kisah sesama agama lain, aku beragama Islam, aku bukan beragama lain. That's why saya selalu kata, jangan hijack agama saya. Kamu nak buat, kamu buat, tapi jangan buat atas nama Islam. Kerana Islam tak pernah ajar benda tu.
Sama juga saya pernah cakap pasal PAS. Jangan hijack agama saya. Never do it in the name of God, in the name of religion. Kalau benda itu menyalahi agama, jangan pernah guna agama untuk menjustifikan kerosakan yang kamu buat. Sebab itu berlaku terorisme dan sebagainya. Teroris-teroris ni, pengganas-pengganas ini berlaku kerana apa? Kerana kesalahfahaman mereka melihat nas. Kesalahfahaman mereka melihat hadis-hadis dan Quran. Kalau mereka memahami nas, memahami hadis Al-Quran, mereka tak akan bertindak sedemikian. Kita marah. Kalau orang pijak Al-Quran, kita marah. Kena marah lah. Apa kata kita tak marah? Dalam hati kita ni kita marah, tuan-tuan. Kalau berlaku depan mata saya akan ambil tindakan kepada dia dengan cara buat sesuatu supaya dia tidak memijak Al-Quran tersebut. Of course lah, depan mata saya. Tapi kalau tak berlaku depan mata saya, apa saya boleh buat? Kita buat laporan polis. Kalau kita takutlah dia, contoh badan dia besar sebagainya, buat laporan polis. Kalau polis tidak mengambil tindakan, kita boleh kritik kerajaan. Itu sepatutnya yang kita lakukan. Tapi even dalam mempertahankan diri pun, undang-undang dia ada limit. Sebab itu dalam undang-undang, kalau kita mempertahankan diri sampai membunuh orang yang kita pertahankan diri, itu pun boleh jadi itu boleh dijatuhkan hukuman membunuh. Kerana undang-undang pun, walaupun ada exception, dia ada limit dia. Pada undang-undang, pada agama pun begitu juga. Tu kadang-kadang orang tak faham benda ni kan. Dan itu yang membawa kepada sekarang ini yang kita lihatlah dalam negara kita kan. Dengan segala persengketaan, bakar-membakar, kutuk-mengutuk, hina-menghina. Saya tidak setuju sebenarnya dengan beberapa tindakan so-called pendakwah yang terlalu, dia bukan masalah agresif tau, tapi dia menggunakan pendekatan yang sebenarnya bukan itu kaedah yang diajarkan oleh Islam. Kan, kalau kita faham surah, saya tengok surah apa, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah ni. Kena Google lah. Saya tak ingat surah mana. Serulah ke jalan Tuhanmu. Allah SWT kata dalam Quran, serulah Ud'u ila sabili rabbil bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa diyahu ila ahsan. Saya tak ingat ayat di belakang tu. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Allah sebut perkataan hikmah tu. Hikmah ni adalah satu benda yang bukan semua orang akan jumpa. Sebab itu kebanyakan orang yang konon-kononnya nak menyeru kepada Islam tu, akhirnya mereka tidak berhikmah kerana mereka tidak menjumpai hikmah tersebut. Sebelum kita nak berbahas dengan mereka, sebelum kita nak berhujah dengan mereka, kena seru dengan hikmah dahulu. Hikmah ni bagaimana? Yang itu kita kena belajar, kita kena mengetahui nas, kita kena lebih mendalam. Tak cukup semangat. Semangat tanpa ilmu, itu yang akan jadi teroris tu. Itu yang akan jadi pengganas. Tak kisahlah agama apa sekalipun. Semangat tanpa ada ilmu, itu yang akan jadi pengganas. Saya boleh bercakap on behalf of Islam sebab seorang Islam kan. Agama lain saya tak boleh cakap. Saya tak mengetahui agama mereka. Tapi on behalf of Islam, kalau sekiranya bersemangat tanpa ilmu yang cukup, tanpa ilmu yang betul, cukup satu hal tapi betul, maka di situlah akan lahirnya pengganas-pengganas yang akan menggunakan nama Islam untuk kerosakan. You can agree, you can disagree with me, that's fine. That is fine. Tapi di depan Allah SWT nanti, kita akan dibicarakan. Dan baru kita mengetahui sama ada tindakan kita itu betul atau tidak. Kan? Sebab saya selalu percaya al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Hak itu hanya milik Allah SWT. The ultimate truth hanya Allah saja yang tahu. Kan? Dan kerana Allah saja tahu, jangan kita menjadi orang yang mumtarin, orang yang ragu-ragu. Don't worry. Yang menjaga agama kita Allah SWT, tuan-tuan. Yang menjaga agama kita ni Allah SWT. Habis. Panjang saya cerita macam tu kan. Hari ni saya bawa cerita ni dululah bersatu kan. Muhyiddin Yassin, saya bila saya baca tentang kes Muhyiddin Yassin dibicarakan, dia dah start hari ni lah, perbicaraan tu akan ambil masa. Dan red flag disebut oleh pegawai bank mengatakan bahawa memang bank telah pun mengetahui tentang red flag tersebut. Red flag ni macam mana tuan-tuan? Red flag erti kata bila sesuatu jumlah yang besar masuk dalam akaun, alhamdulillah. Bila sesuatu jumlah yang besar masuk di dalam akaun, maka akan di-alert bank tersebut akan jumlah tersebut, dan hendaklah bank tersebut mempunyai tanggungjawab alert kepada bank negara. Kalau tersilap saya jumlah 20,000 ke 50,000, akan remember. So anything above that, dia akan alertkan bank negara. Bukan untuk tindakan apa-apa, just beritahu bahawa ada transaction berlaku. Okey. So hari ni Muhyiddin Yassin dibicarakan kerana
lebih berapa belas juta kot. Saya tak ingat berapa belas juta telah pun dikatakan masuk ke dalam akaun bersatu. Dan telah masuk ke dalam akaun bersatu. So bila masuk ke dalam akaun bersatu, dia menimbulkan beberapa persoalan. Persoalan pertama, adakah masuk ke dalam akaun bersatu itu boleh dikira sebagai rasuah? So jawapan mudahnya adalah ya, kalau sekiranya duit tersebut diserahkan dengan syarat. Okey, maksudnya pada masa tersebut, pada masa kejadian itu berlaku, Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri. Maka wang tersebut dimasukkan ke dalam akaun, ada tak syarat, ada tak timbal balik kepada wang tersebut. Walaupun wang tersebut tidak masuk dalam akaun Muhyiddin Yassin secara direct, dia masuk ke dalam akaun parti dia, itu pun still can be considered sebagai sesuatu yang boleh dianggap sebagai rasuah. Saya ambil contoh lah tuan-tuan. Saya buat sesuatu in favor, kerana kuasa saya buat sesuatu. Tuan-tuan tak bagi duit kat saya, tapi tuan-tuan bagi duit kat adik saya. Tolong adik saya, tolong sepupu saya, tolong mak saya, tolong keluarga saya lah. Saya tak dapat duit tu, saya tak kisah. Can that be considered sebagai rasuah juga? Ya, still. Kerana kalau tidak kerana kuasa saya, dia punya test macam ni. Kalau tidak kerana kuasa dia, kau bagi tak duit tu? Itu soalan yang akan ditanya di mahkamah. Kalau tidak kerana dia sebagai Perdana Menteri, adakah company itu akan bagi duit kepada bersatu? Kalau bukan dia Perdana Menteri, ada tak dia akan bagi duit itu? Itu tahu. Kedua, apa timbal baliknya? Apa timbal baliknya daripada wang tersebut? Daripada wang yang dimasukkan ke dalam akaun bersatu, apa timbal balik? So kalau satisfying all this kriteria, menjawab soal kriteria-kriteria ini, akan membawa kepada sama ada Muhyiddin Yassin boleh dianggap bersalah atau tidak. Itu that is very important untuk mahkamah menentukan bahawa kriteria-kriteria berlaku transaction, duit masuk, ya duit masuk ke dalam akaun satu, ya masuk dalam akaun satu, diberi oleh syarikat X, Y dan Z, ya diberi oleh syarikat Y dan Z. Adakah syarikat X, Y dan Z ini mendapat manfaat daripada Perdana Menteri iaitu Presiden Bersatu pada waktu itu? Menjawab persoalan ini, kalau ya, maka itu adalah rasuah. Kalau itu adalah rasuah, soalan kita, PAS buat apa dengan perasuah-perasuah ni? Okey, belum bersalah lagi is. Okeylah, tak apa. Kita kata belum bersalah. Mungkin tak bersalah lepas ni kan? Mungkin. Mungkin tidak bersalah. Tak ada masalah lah benda tu. Tetapi poinnya adalah duit telah masuk di dalam akaun bersatu. So, bersatu sekarang ni dalam keadaan kucak-kacir. Dan Hamzah Zainuddin sendiri mengatakan bahawa dia tidak akan kembali kepada UMNO. Sebaliknya dia akan terus menyokong Perikatan Nasional. So, ada undangan daripada Zahid tempoh hari. Dia kata siapa-siapa daripada bekas ahli UMNO yang dipecat, yang digantung, yang keluar daripada parti sebagainya, maka mereka bolehlah kembali ke UMNO. KJ sendiri mengatakan dia tidak ada masalah. Dia kata boleh, dia memang berminat untuk kembali. Syahril saya tak pasti. Tetapi Hamzah Zainuddin terang-terang mengatakan hari ini bahawa tidak ada masalah. Beliau ada masalah untuk kembali kepada UMNO dan lebih suka dan lebih cenderung untuk menyokong Perikatan Nasional. Why? Sebab kalau ikutkan daripada track record yang ada sekarang ini, sebenarnya kalau kita tengok on the short run, kalau BN UMNO masih lagi bersama dengan Madani di dalam menghadapi pilihan raya dan test dia yang pertama adalah Melaka ni, maka BN akan menghadapi masalah untuk menghadapi pilihan raya terutama PRU. They will have problem dalam menghadapi PRU. Why is demikian? Kerana masih ada DAP kat situ. So sentimen DAP ni masih kuat. Yalah, Akmal Saleh hari-hari maki DAP. Hari-hari maki orang bukan Melayu, bukan Islam kan? Bukan hari-hari. Maksudnya adalah kritikan dia kepada bukan Melayu, bukan Islam. Tetapi kritikan tersebut, kalau sekiranya UMNO yang dilihat very vocal dalam menghentam terutama DAP ni, tiba-tiba dalam pilihan raya masuk bersama dengan DAP, dia akan ada kesukaran untuk nak menjelaskan kepada pengikut dia apa yang dia buat ni. Dia tengah nak buat apa? Sebab itu sebenarnya langkah terbaik bagi Barisan Nasional UMNO ni adalah untuk bersama dengan Perikatan Nasional. Walaupun Hamzah Zainuddin tak akan masuk BN, sebab dia tahu kalau dia masuk BN, dia akan jatuh ke bawah lah. Dia akan jatuh bawah sekali. Kalau dia masuk parti sendiri, contoh dia buat parti sendiri, maka parti sendiri itu apa orang kata, dia ketua, dia akan lead. So dia ada bargaining chip untuk nak berunding, terutama kalau sekiranya ada hubungan, ada apa orang kata, ada perbincangan di kalangan PAS dan juga UMNO. So itu kalau kita tengok calculation in the short run,
Lebih baik PAS bergabung dengan UMNO untuk menang Malaysia dan berkemungkinan Zahid boleh jadi Perdana Menteri in the short run. Walaupun in the long run, kalau kita kira daripada segi survival politik, BN berkemungkinan akan ditelan oleh PAS dan juga UMNO, oleh PAS lah dan Bersatu. Tapi Bersatu dalam hal ini tak signifikan. Dia PAS sebenarnya. PAS boleh menelan Barisan Nasional in the long run. Namun begitu kalau UMNO, Barisan Nasional memikirkan survivability. Sebab dalam UMNO ni dia tidak ada istilah tiga penggal macam PKR. Kalau dia memikirkan survivability, sebab UMNO kata bahawa mereka akan menangguhkan pemilihan parti UMNO hingga selepas PRU. Tidak macam PKR kan. Cepat-cepat PKR nak buat pemilihan parti walaupun sudah dibagi warning akan ada berlaku pergaduhan dan perpecahan. Dia tetap nak buat juga. Okey, lentak dia lah. So akhirnya kalau sedemikian yang berlaku sekarang ini dalam situasi yang ada sekarang ini, if that happen, if penggabungan di antara PAS dan juga UMNO itu berlaku, in the long run is going to be bad untuk UMNO. Tetapi in the short run, Zahid boleh jadi Perdana Menteri. Sebab calon terbaik bagi Perdana Menteri either Bersatu ataupun UMNO. Bukan daripada PAS. PAS dia ada masalah macam saya kata tempoh hari lah. Mereka tak boleh nak terima Samsuri, terutama golongan ulama tak boleh nak terima Samsuri sebagai Perdana Menteri. So lebih baik diserahkan kepada orang lain seperti UMNO, Zahid, dan mereka hanya memegang jawatan-jawatan tertentu di dalam kerajaan. That's fine. Even timbalan Perdana Menteri pun mereka tidak ada masalah. Menyentuh soal itu kan, menyentuh soal timbalan Perdana Menteri, habis dah kat situ. Kita melihat kepada Azam Baki. JPA hari ini, Lembaga Disiplin JPA teliti laporan siasatan pemilikan saham Azam Baki. Samsul Azri berkata dia dan Perdana Menteri telah menerima laporan itu daripada pengurus jawatankuasa yang juga peguam negara. Dia kata dah teliti, dah dapat. Dia tak payah bentangkan lah, saya boleh bentangkan lah. Saya boleh kata bahawa JPA mendapati, KXN mendapati tidak ada kesalahan apa-apa kerana Azam Baki sudah pun mendeklarkan. Walaupun ada ura-ura ataupun ada berita, ada sumber daripada dalaman pihak tertinggi di Jabatan Perdana Menteri mengatakan Azam tidak akan disambung, dia akan habis bulan Mei ni. Tetapi I doubt yang kalau Azam tidak disambung, dia tidak akan diganti dengan orang semisal dia. Mungkin Azam akan dikambing hitamkan lah. Mungkin Azam akan dikambing hitamkan. Tetapi dia akan letak someone as equal as or much worse daripada Azam Baki. Because orang ini perlukan, these people, this group of people, dia memerlukan seseorang yang dia boleh control. Kita tengok RCI, even kenyataan kita tentang Bersih pun buat kenyataan tentang RCI. Kan? Bagaimana RCI ini sepatutnya digunakan? RCI ini sepatutnya digunakan. Okey, sebelum tu saya nak tanya tuan, apa keputusan tentang RCI? Apa keputusan tentang Royal Commission of Inquiry? Apa keputusan kerajaan berkaitan dengan RCI Azam Baki? Sepatutnya benda itu didedahkan minggu lepas. Ni dah masuk minggu ni, dah tak ada kedengaran tentang RCI. Fahmi Fazil kata tempoh hari setelah selesai apa sebagainya, kita akan decide kepada RCI. Ini dah masuk minggu kedua. Takkan lama sangat nak menyiasat hal soal saham Azam Baki itu, lama sangat nak disiasat. Dia bukan soal aliran masuk keluar macam very complex punya masalah rasuah di dalam akaun dan sebagainya. It's not very complex. Soalan utama yang pertama, adakah Azam Baki mempunyai saham melebihi 100,000? Itu soalan pertama. Soalan kedua, kalau ya kepada soalan pertama, adakah dia telah mendapat kebenaran daripada Ketua Utusan Negara? Itu dua soalan. Apa susah sangat nak jawab? Takkan KSN tak tahu? Takkan KSN tak boleh? Itu dalam masa 1 hari kita dah boleh jawab soalan tersebut. Tapi kenapa sampai 2 minggu? Delay. Tidak ada tindakan yang diambil. Tapi sebaliknya, James Chai wanted by SPRM. Ini 2 minggu nak menentukan. Soalan pertama, ada tak Azam Baki ada saham lebih 100,000? Ya atau tidak? Komen. Soalan pertama, Azam Baki ada saham lebih 100,000 ke tidak? Ya atau tidak? Sebab Azam Baki mengakui itu saham dia. Unlike tahun 2022, dia boleh kata, yang itu bukan saham saya, yang itu saham adik saya. Yang itu saham adik saya. Okeylah tahun 2022 walaupun menyanggah kepada SC kan. Tahun ini dia mengakui, ya itu saham saya, cuma saya dah jual. Kenyataan akhbar bersepah, boleh Google. Soalan pertama. Soalan kedua adalah, adakah KSN, Ketua Setiausaha Negara, membenarkan
membenarkan Azam Baki memiliki saham melebihi 100,000. Yang menyiasat sekarang ni Ketua Setiausaha Negara. Yang menyiasat Ketua Setiausaha Negara. Kalaupun dia lupa, tuan-tuan, kalaupun katalah dia lupa, saya pun tak ingat lah tentang Azam Baki ni. Kalaupun dia lupa, kalau dia tak ada rekod dokumen, Azam Baki tulis surat mengatakan saya nak ada saham lebih 100,000, saya memohon, takkanlah lupa. So kalau tidak ada, arti kata ia satu kesalahan, tindakan disiplin wajar diambil. Mudah kan? Ini dah berapa minggu dah? Sebulan dah kot. Bukan minggu dah ni, sebulan. Saya ingat lagi pendedahan ini pada Februari. Early Februari. Awal Februari pendedahan ini berlaku. Awal Februari, tuan-tuan. Oleh Bloomberg. Awal Februari. Ini dah masuk awal Mac. Sebulan dah. Saya cerita Mahathir ketuk-kutuk macam mana sekalipun. Bulan 5 dia berkuasa. Bulan 6 Najib dah kena dakwa. Yang ni sebulan nak menentukan dua soalan tadi tu, yang mana KSN sendiri boleh sign dan boleh call. Saya rasa dalam sejam boleh settle benda tu. Sebulan tak boleh nak decide. Ni saya baca ni kenyataan daripada daripada KSN. Lembaga Disiplin JPA teliti laporan siasatan pemilikan saham Azam Baki. Soalan itu pun tak boleh nak jawab. Lepas itu baru kita pergi kepada soalan korporat mafia. Yang itu bukan korporat mafia, itu soalan prosedur kepada penjawat awam. Itu soalan pertama. Soalan yang kedua berkenaan dengan korporat mafia. Yang ini RCI kena masuk. Yang soalan pertama itu tak payah RCI. Itu prosedur. Prosedur saya rasa tak payah sebulan, tuan-tuan. KSN sendiri ada. KSN takkanlah teruk sangat. KSN ni dia tak ada, sampai tak ada dokumen, tak ada written dokumen daripada Azam Baki. Kalau tak ada, maka jelaslah telah melanggar disiplin. Kan? Yang itu soalan peruntukan. Tetapi bila menyentuh soal corporate mafia dan juga kaitan saham Azam Baki kepada corporate mafia, yang itu soalan jenayah. Soalan ini dijawab hendaklah dijelaskan oleh siapa, tuan-tuan? Hendaklah dijelaskan oleh RCI, Royal Commission Inquiry. Kenapa RCI is? Sebab Perdana Menteri tak nak bagi Azam Baki bercuti. Kalau Perdana Menteri tak nak bagi Azam Baki bercuti, siapa boleh siasat dia? Siapa boleh siasat dia, tuan-tuan? Polis lah is. Ketua polis tu KDN, Menteri KDN. Menteri KDN tu orang PKR. Menteri orang PKR tu memang jilat Anwar Ibrahim punya. Memang jilat Anwar Ibrahim punya. Dia dapat arahan daripada Anwar Ibrahim. Bukan saya. Dia macam inilah, tuan-tuan. Bukan saya nak menuduh Saifuddin itu akan campur tangan. Bukan saya nak menuduh Anwar Ibrahim itu campur tangan. Tetapi dalam undang-undang, ada satu very famous kata-kata daripada seorang hakim. Justice not only need to be served, but we must also be seen as just. Bukan sekadar kita kena serve justice itu. Bukan sekadar kita kena laksanakan keadilan itu. Tetapi kita juga mesti dilihat sebagai adil. Kalau Perdana Menteri yang melantik Menteri KDN yang menentukan nak teruskan siasatan atau tidak. Lepas tu Perdana Menteri yang sama membela dengan kata-kata bahawa takkan kita nak pecat Azam Baki hanya kerana kita tak puas hati dengan dia dan sebagainya. Kalau orang yang sama, di mana justice keadilan yang kita laung-laungkan selama ini? Di mana? Where? Kan? Macam juga ada Ceplos itu kan buat video menjawab soalan saya. Saya tanya, jawablah soalan saya. Kenapa Anwar Ibrahim tak nak masukkan SOSMA? Dia belit lah, dia pusing. Jauh dia pusing, tuan-tuan. Tuan-tuan Google pergi YouTube, tuan-tuan cari Anwar Ibrahim SOSMA 7 tahun yang dulu punya video. Video 7 tahun lepas. SOSMA ni akta dikronian, SOSMA ni wajar dihapuskan, SOSMA ni macam ISA. Akta hasutan, akta kuku besi. It's the same thing 7 tahun lepas. Tak payah aku nak pusing. Kau boleh menunjukkan orang yang bercakap itu, yang bercakap menjawab persoalan itu, orang itu bukan orang PKR. Dia baru join, baru tahu, oh, ini parti PKR. Tak, tuan-tuan, kami yang mengulang kata-kata Anwar Ibrahim berkenaan dengan akta hasutan. Kami yang mengulang kata Anwar Ibrahim berkenaan dengan SOSMA. Kami yang mengulang. So kami tahu apa yang dia cakapkan. Kami tahu, verbatim kami tahu. Kalau tak ada pun kita boleh cari di dalam YouTube. Benda tu bersepah, tuan-tuan. Macam juga dulu saya tak pernah percaya pada Ezam. Bila Ezam nak balik kepada PKR, saya kata saya tak nak bawa. Saya tak percaya pada dia. Yang bawa dia siapa? Tanya askar botak. Dia yang bawa Ezam masa tu. Saya tak percaya. Saya tak percaya pada Ezam. Tengok-tengok betul. Kan? So,
balik kepada pemilikan Azam Baki tadi, kita tak lihat justice tu, where is the where is the justice? Justice tu kat mana? Di mana keadilan itu, tuan-tuan? Di mana keadilan? Bila rakyat menuntut keadilan, di mana keadilan tersebut? Orang tak puas hati. Kenapa kau nak pergi bangkit menentang Anwar Ibrahim? Saya kata dahulu dan sekarang prinsip saya tetap sama. Walak saya adalah kepada prinsip, bukan kepada manusia. Walak saya bukan kepada manusia. Dulu saya pernah kata, saya kata saya sokong Anwar Ibrahim kerana pada masa itu dia berpegang kepada prinsip. Tapi the moment Anwar Ibrahim lari daripada prinsip, saya orang pertama yang akan pergi mengkritik beliau. Betul tak? Kalau saya nak senang, tuan-tuan, dah kerajaan kot. Saya jilat Fahmi Bazil, saya jilat Anwar Ibrahim, saya jilat Ramanan, saya jilat Farhash. It's already morning, tuan-tuan. Pukul 2 pagi, 1278 orang tengok. Memanglah tak ramai kan, tapi pukul 2 pagi kot, kau boleh buat. 1000 lebih orang tengok pukul 2 pagi. I have a voice tau. Tapi kenapa saya mengambil pendirian untuk ke tepi? Kerana bagi saya, perkara paling utama adalah prinsip. Sebab saya tahu benda ni Allah SWT akan tanya saya. So Ardi, aku dulu bagi kau ilmu, aku dulu bagi kau kesedaran, aku bagi kau kebolehan untuk nak menilai satu benda. Kau buat apa? Kau tahu benda tu tak betul, tetapi kau tetap juga nak menjilat kerana kau nak kuasa kedudukan dan pangkat dan sebagainya. Kerana kau takut kepada ubutan. Tuan-tuan, hari ini saya dapat surat saman daripada Bestinet. Terbaik. Saya dapat surat saman daripada Bestinet. Rupanya dia try hantar surat saman, dia kata 5 kali dia cuba hantar pada saya. Saya kata saya tak pernah terima, tapi saya dah instruct lawyer saya untuk jawab soalan tersebut. Sedih lah. Takut bukanlah kita kata kita tak takut. Kita manusia, kita takut. Tetapi dalam masa yang sama, al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Hak kebenaran itu milik Allah SWT, dan kita jangan jadi orang yang ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kan, dengan nama Allah, kan, aku bertawakal kepada dia. Kita tawakal. Kerana apa? Kerana kita bercakap soal membela rakyat, membela manusia, membela orang Islam. Kan, saya tak pernah memfitnah, saya tak pernah memaki hamun. Membawa saya kepada cerita Ramanan hari ini. Tiba-tiba Ramanan tiba, tiba-tiba Ramanan, tiba-tiba Ramanan. Lama dia senyap, tuan-tuan. Tiba-tiba dia keluar kenyataan. Dia keluar kenyataan, dia bantai Rafizi. Kenapa betul Rafizi itu tidak salah? Kenapa James Chai tak berani nak turun dan pergi memberi keterangan? Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku kepada Teo Beng Hock? Tuan-tuan tahu tak berlaku apa kepada Pastor Raymond? Tuan-tuan tahu tak yang berlaku kepada isteri kepada seorang pegawai ahli perniagaan? Isteri dia tiba-tiba hilang. Apa jaminan keselamatan kepada James Chai? Dia macam inilah, tuan-tuan. Kalau SPRM boleh pergi ke Saudi Arabia untuk mengambil keterangan derma Arab daripada Saudi, kenapa SPRM tak boleh pergi ke London, pergi jumpa dengan James Chai untuk mengambil keterangan daripada James Chai? Dia tak ada jurisdiction. Yang dulu dia pergi Arab tu ada jurisdiction. Dan untuk keselamatan dia, kenapa tak nak buat di London? Alah, macam tak bisa pergi London. Bukan jauh pun pergi London. Kalau naik private jet first class, 14 jam tak terasa. Kan? Kenapa tak boleh pergi? Kalau benda ini betul-betul untuk mengenakan Rafizi Ramli, mungkin kenyataan daripada James Chai itu penting. Sebab kita nak pergi tangkap dia, ambil kenyataan tersebut. Kalau merasakan bahawa dia ada masalah jenayah, dia memang ada kriminal punya tu, dan letakkan red flag kat atas dia, Interpol boleh tangkap dia. Bukan tak pernah buat. Ni menantu Muhyiddin Yassin, Interpol dah keluar red flag dah. Sebab apa benda ni nak dijadikan optik? Bila Ramanan kata, kenapa James Chai tak nak bagi keterangan? Kenapa dia tak nak bagi kerjasama? Rafizi jelas panjang lah. Saya tak perlu jelas tentang AM ni lah. AM ni, tuan-tuan, macam kita katalah, siapa yang pergi 1,400 orang tengok kita ni pukul 2 pagi. Siapa yang ni saya nak tanya ni. Siapa yang setuju AM itu 1.1 bilion tu? Siapa yang setuju, tuan-tuan? Untuk bagi AM 1.1 bilion, menteri mana yang kena setuju? A, Menteri Ekonomi. B, Menteri Keuangan. C, Menteri Kuskop.
Bukan, Menteri Sumber Manusia. Ramanan. Siapa yang ada kuasa untuk meluluskan 1.1 bilion? A. Menteri Ekonomi, B. Menteri Keuangan, C. Menteri Sumber Alam. Sumber Manusia. Ramanan. Siapa yang ada kuasa untuk memberikan 1.1 bilion? PMX. Kesum apa cerita? Ada je. Kau pernah pergi ke Emilia kat Kesum? Kesum ni sebut pasal Kesum tuan-tuan. Hari-hari saya pergi Kesum, pagi penuh, petang penuh, tengah hari penuh. Siapa? Tak siapa yang pergi luluskan 1.1 bilion tu, saya tanya. Tak sihat ke? Tak sihat. Tak, saya tanya tuan-tuan. Ni saya tanya Ceplos lah. Ceplos. Jawab Ceplos. Siapa yang meluluskan 1.1 bilion itu? Jawab soalan ini mudah je. Ceplos. Siapa? Itu je. RAM ni 1.1 bilion itu tidak akan mungkin diluluskan kalau tidak dapat kebenaran daripada Menteri Keuangan dan Perdana Menteri. Siapa Menteri Keuangan? Siapa Perdana Menteri? Kan? Jawablah. Siapa? Kan? So, adakah Ramanan nak menyalahkan Anwar Ibrahim? Soalan saya. Adakah Ramanan nak menyalahkan Anwar Ibrahim? Dia kata 1.1 bilion. Saya tanya soalan seterusnya. 1.1 bilion itu masuk akaun siapa? Tak, 1.1 bilion itu masuk dalam akaun siapa? Jawablah. 1.1 bilion itu masuk dalam akaun siapa, tuan-tuan? Tuan-tuan nak menuduh AM itu korup ke? Ceplos nak menuduh AM itu korup ke? Kerajaan Malaysia nak menuduh AM itu korup ke? Kalau AM itu didapati korup, tuan-tuan, dia boleh menurut charter, undang-undang international, dia boleh tarik diri daripada Malaysia tau. Kan? Ramanan kata PMX diperdaya. Bodohnya PMX. Bangang sangat ke PMX ni macam Najib? Mudah diperdaya oleh orang. Kan? Tak, simple je tuan-tuan. Saya sebut perkataan bodohnya PMX itu saya kata benda tu viral. Betul lah. Saya sebut sekali lagi, bodoh ke PMX sampai mudah diperdaya? Dia yang meluluskan 1.1 bilion. Dia yang membentangkan, dia yang berjumpa dengan AM. Dia yang membentangkan perkara itu kepada kabinet. Kabinet meluluskan. Sebab 1.1 bilion itu bukan setakat Menteri Keuangan punya kuasa. Anything, I think kalau tak silap saya, anything above certain threshold, dia kena melalui kabinet, kena bentang paper kepada kabinet. So, adakah kabinet juga telah diperdaya? Adakah Zafrul juga telah diperdaya? Adakah Perdana Menteri juga diperdaya? Tak, saya nak tanya ni kepada Ceplos-Ceplos, jawab soalan ni saya ni. Kan? So, kepada Ramanan, RR juga Ramanan, saya tengok nama belakang dia apa kan, RR juga dia. Kepada Ramanan, saudara Ramanan lah. Saudara Ramanan, saya mudah je kalau saya nak tanya soalan kepada saudara Ramanan. 1.1 bilion yang dituduh oleh saudara Ramanan itu, persoalannya sekarang ini diluluskan oleh siapa? Itu je. So, kalau AM itu dikatakan sebagai satu aktiviti yang dianggap sebagai salah guna kuasa lah kita kata. Adakah Ramanan berani menuduh PMX sebagai orang yang telah menyalahguna kuasa? Itu soalan saya. Itu soalan saya. Itu je, mudah soalan saya ni, tuan-tuan. Mudah saja. Jadi kalau itu tidak boleh dijawab, maka Ramanan seolah-olah telah menuduh bahawa kerajaan ini telah diperdaya, Anwar Ibrahim telah diperdaya, kabinet telah diperdaya, Zafrul telah diperdaya. Maka semua mereka ini amatlah bodoh kerana menandatangani AM. Kan, meluluskan AM masuk ke dalam negara kita. Dan soalan saya kedua mudah je. 1.1 bilion tu masuk akaun siapa?
Masuk akaun siapa tuan-tuan? Sebab 1.1 bilion tu dibayar oleh Menteri MOF, Ministry of Finance, bayar kepada AM. Bukan daripada Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi bajet tak besar. Dia MOF yang bayar. So kalau ada deal yang tak betul, bayaran tak dibuat lagi. There's no payment been made. Dia macam ni lah tuan-tuan. Kita kadang-kadang, kita boleh menang berhujah dengan orang yang bijak. Tapi kita ni takkan boleh menang berhujah dengan orang yang bodoh. So kalau PKR ada timbalan presiden ni macam Ramanan tu, saya tak risau lah lepas ni. Saya tak risau lah nak lawan dengan PKR ni. Okey tuan-tuan. Parti baru akan menyusul. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, tunggu pengumuman kami. Lawan tetap. Lawan. Assalamualaikum.